tengok ada orang beritahu lah, ditanya betul ke you sokong Izam masuk parti ni, Izam Makno. Kan, jadi macam apa kena-mena pula aku kan. So dia beritahu lah sebab ni budak you ni Wan Fazudin ni duk bawa Izam, duk kempen suruh Izam masuk parti. So saya ingatlah dalam tahun 2019 akhir macam tu saya beritahu dia, kalau sebenarnya berkawan-kawan ni dalam pasukan ke apa, kita kena ikut garis ataupun jalur yang sama-sama tentukan. Kita tak boleh buat keputusan sendiri. Jadi benda-benda besar macam saya ingat lepas Sheraton yang diduk kempen sangat untuk bawa Izam tu, kononnya untuk menguatkan parti. Masalahnya nama aku terpalit lah, sebab kononnya dia ni kan sebelum ni lambung aku, sekarang lepas ni nak bawa Izam kan. Jadi saya tegur dia, saya kata saya tak setuju WhatsApp lah, masa ada WhatsApp lagi lah. Saya tegur dia lah, saya kata benda tu benda tak betul. Ialah parti lemah ke apa semua tu serahkan kepada pimpinan lah kan. Saya tak campur dah. Tapi pandai-pandai buat strategi nak bawa Izam, lepas tu terpalit nama aku, yang itu saya tak setuju lah kan. Daripada situ okey, bab Izam. Sebelum saya cerita bab Izam ni, saya nak bagi saudara tengok dia punya kronologi dah. Kronologi dakwah, nak tahu dia menipu tak menipu Rafizi ni kan. Pertama saya nak beritahu saudara, Rafizi tewas pemilihan parti pada tahun bila? 2018. Pemilihan parti tahun 2018 dia kalah. Lepas dia kalah tu, dia tak ambil tahu. Dia sebut tadi kan, tak ambil tahu parti ada masalah, itu pimpinan nak jawab. Dia tak ambil tahu, saya dah tak minat dengan politik. Dia sebut sendiri, bukan kita cakap. Tadi dia sebut kan, lepas dia kalah dia tak ambil minat lagi dalam politik. Dia kalah 2018. Dan jangan lupa Kongres Melaka, Kongres Keadilan 2019. Selepas itu Rafizi tak hadir Kongres kan, sebab dia dah umumkan bersara pada awal tahun. Dia umum bersara pada awal tahun 2019 waktu Kongres tu. Berapa hari sebelum Kongres Rafizi umumkan dia bersara dari politik waktu itu. Maknanya dia tak hadir lah kan, dia tak hadir. Kerajaan PH tumbang bila? Februari 2020. Gerak di bawah Izam Makno tubuh bila? Jun 2020. Kan? Jadi dia cerita saya bawa nama dia, jual nama dia untuk nak bawa Izam, itu bohong, fitnah. Kan? Fitnah yang paling besar Rafizi Ramli. Saya tak pernah pun berbincang dengan dia berkenaan Izam Makno. Sebab waktu itu dia dah umum bersara dah. Dan waktu itu dia tak ada WhatsApp. Betul yang dia kata saya pernah WhatsApp dia, betul. Apa yang saya WhatsApp kat dia? Saya pujuk dia ketika itu sebelum Kongres. Kan, sebelum Kongres berlaku di Melaka pada 2019 tu, waktu itu dia ada WhatsApp lagi. Sebelum Kongres tu dia ada WhatsApp lagi. Saya WhatsApp dia sebelum Kongres di Melaka. Saya bagi tahu dengan Rafizi. Masa itu saya masih ber-WhatsApp dengan dia. Cerita dengan dia, saya kata bos turunlah Kongres, saya kata. Kan, sebab bos pun masih lagi ahli parti. Selepas dia kalah dengan Azmin tu, parti nak lantik dia naik presiden. Parti lantik dia naik presiden dilantik. Dia tak berminat lah sebenarnya. Dia tak berminat untuk terima jawatan lantikan tu. Tak apalah, itu hak dia lah kan, tak nak terima jawatan lantikan naik presiden tu. Tetapi tanggungjawab dia sebagai ahli sepatutnya adalah hadir Kongres lah kan. Malu lah dengan budak bawah ni yang bukan pejuang, bukan parlimen perang ni, mereka boleh hadir Kongres. Kita ni bekas pimpinan kan, pimpinan ustaz besar kan, dalam parti ada nama besar, takkan tak boleh datang Kongres kan. Saya WhatsApp dengan dia, saya bagi tahu dia bos tu lah Kongres. Apatah lagi waktu itu saya dengar-dengar tentang perancangan kumpulan Azmin waktu itu. Azmin ada lagi dalam keadilan ketika itu. Waktu itu buah kerjaan PH lagi, PH dengan pemerintah. Kumpulan Azmin nak buat kecoh dekat Kongres. Nak sabotaj Kongres. Azmin Ali, dia punya geng-geng kartel dia ni nak buat kecoh dekat Melaka. Waktu tu Kongres kat Melaka. Kan? Jadi saya dengar cerita Azmin nak buat kecoh, saya minta Rafizi turun. Sebab saya masih menghormati dia. Saya menganggap dia walaupun dia kalah pemilihan, saya masih mengharapkan dia untuk bersama-sama dalam Kongres, berdepan dengan kumpulan Azmin. Dia jawab WhatsApp apa? Aku tak ambil tahu dah, dia tak pernah jadi-jadi dalam parti. Itu dia jawab WhatsApp saya. Lepas pada itulah saya putus hubungan dengan dia.
Tak ada kena-mengena Izam pun. Kan? Tak ada kena-mengena dengan Izam pun. Kalau saudara dengar, saudara ikuti saya, Jelajah Gerak 98, saya berceramah dengan Izam Anwar. Jelajah seluruh Malaysia. Sepanjang ucapan saya tak pernah jual pun nama Rafizi. Sikit pun. Saudara boleh tengok kat YouTube saya. Kat YouTube zaman masa ceramah Izam. Saya tak pernah kata, oh Rafizi nak Izam masuk, tak. Saya tak jual pun nama dia. Saya tak jual pun nama Rafizi. Saya tak pernah kata pun Rafizi mahu Izam masuk. Kan? Saya punya pendirian sokong Izam sebab apa? Kalau saudara tengok ceramah Izam Gerak 98 dekat Selangor. Kan? Buka balik YouTube ceramah dekat Selangor. Kan? Apabila dia menyatakan secara terbuka, dia minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Dia minta maaf dengan keluarga Anwar Ibrahim atas perbuatan dia selama ini. Bila dia buat meminta maaf, itulah sebab saya memberikan sokongan pada dia. Kebetulan pada waktu itu, Atuk punya plan dah nampak dah nak jatuh kajian PH. Kan? Dengan program Melayu Bermaruahnya, saya dah nampak dah. Ini tanda-tanda Atuk nak sabotaj kajian PH. Kajian PH mungkin akan tumbang oleh perangai Atuk ni, Atuk Saka ni. Saya dah dapat rasa dah. Ada Izam pun tahu. Sebab itu kita kata kita gerak. Untuk menyedarkan orang ramai bahawa gerakan Atuk ni bahaya. Sebab itu dalam Gerak 98, kita banyak highlight tentang Mahathir. Kan? Tentang niat Mahathir dan plan-plan Mahathir waktu itu. Nak sabotaj kerajaan. Saya dengan Izam buat Gerak 98. Kan? Sikit pun tak ada kena mengenai Rafizi. Tak ada kena mengenai pun. Dia dah berehat lah. Saya dah tak ambil tahu dah lepas tu. Kan? Saya menyokong Izam masuk keadilan, betul. Saya sokong. Kan? Bahkan saya WhatsApp dengan Izam. Saya kata, you buat jelajah seluruh negara. Selagi you tak masuk keadilan, orang tak percaya. You kena masuk. Mohon, saya kata. Kan? Ramailah kawan-kawan lain yang bersetuju untuk Izam masuk keadilan. Dan dia mohon, saudara. Saudara boleh Google, dia mohon. Izam Makno dia pernah mohon masuk keadilan. Setiap 1 tahun keadilan gantung permohonan dia. Dan tindakan keadilan gantung itu tepat. Kan? Walaupun saya minta dia masuk parti, tetapi Anwar Ibrahim ni pandangan dia jauh. Pimpinan-pimpinan mungkin fikir Izam kena buktikan dulu komitmen dia dengan parti, baru parti boleh terima dia. Contohnya macam Tajuddin Rahman UMNO. Kan? Tajuddin Rahman UMNO kan dia kena gantung oleh UMNO. Berapa bulan? 6 bulan ke 6 tahun dia kena gantung. Kan? Dia kena gantung. Tapi dia tunjukkan sayang dengan UMNO tu. Setiap kali pilihan kecil UMNO, Tajuddin bantu. Walaupun dia kena gantung, dah kena tindakan disiplin, dia bantu. Oleh kerana UMNO tengok Tajuddin tu ada komitmen yang kuat kepada UMNO, maka dia merayu masuk balik, maka parti UMNO terima. Izam ni dia tak buat macam tu. Dia mohon masuk parti, kan? Tetapi dalam masa yang sama, bila parti bertanding pilihan raya, dia tak bantu. Dia mohon macam tu je. Terima kasih. Dia mohon macam tu je, tapi dia tak bantu parti. Sebab itu parti gantung permohonan dekat 1 tahun lebih. Kemudian dalam grup kami Gerak sampai Izam Muhammad, dia kata, dah terlalu lama dah saya minta, parti tak terima saya lagi. Kan? Sampai peringkat nak pilihan raya, dia offer diri dia lawan Mahathir kat Langkawi. Izam Anwar ni nak lawan Mahathir, nak tunjukkan kepada parti bahawa dia memang nak lawan Mahathir. Tapi parti tak bagi kebenaran dia bertanding sebab dia tak masuk ahli lagi. Dia tak tunjuk komitmen dia betul lagi. Kan? Jadi akhirnya parti tak terima, dan sebab itulah Izam masuk PAS. Dia masuk PAS sebab Parti Keadilan tak mau terima dia, dan tindakan parti tidak mau terima dia itu betul dan tepat. Kan? Betul dan tepat. Bila dia masuk PAS, dia serang Anwar Ibrahim balik. Wah, dia dah minta maaf dengan Anwar ni. Saudara boleh tengok YouTube dia. Dia minta maaf dengan Anwar dan keluarga dia. Kali ni dia buat balik. Kan? Orang macam ni, saudara, bila kita bagi peluang, dia dah tak tahu nak menghargai peluang kita bagi, kerana dia buat perkara lama, kita takkan percaya dah. Kan? Kalau Rafizi nak ungkit, saya bawa Izam. Kan? Saya boleh ungkit Rafizi bawa Mahathir. Saya boleh ungkit. Kan? Rafizi bawa Mahathir. Apakah kita nak salahkan Rafizi? Kerana bersetuju untuk Mahathir jadi Perdana Menteri di bawah Patah Harapan dulu. Maknanya ketika itu Rafizi mengharapkan Mahathir berubah. Sebab itu dia terima Mahathir Mohamad. Terima kasih ni. Sebab itu dia terima Mahathir Mohamad. Tapi bila Mahathir khianat, apakah kalau kali ini Mahathir nak masuk balik, kita nak terima? Tak boleh terima. So, kita dah bagi peluang sekali, cukup lah. Kan? Macam tu lah Izam Makno. Kan? Dia pernah buat salah besar kepada parti, kemudian kita nampak dia dah minta maaf, dan kita harapkan dia berubah. Tetapi dia tak berubah. Kali ini kalau Izam nak masuk, boleh terima? Tak boleh terima, saudara. Tak boleh terima. Jadi kalau nak ungkit saya dulu pernah sokong Izam, saya boleh ungkit Rafizi pernah sokong
pernah sokong Mahathir. Kan nak main macam tu lah. Kan? Jadi nak katakan sebab saya marah dengan Rafizi sebab Rafizi tak suka pada Izzam Manar, salah. Tak betul. Saya tak nak bincang pun dengan dia. Saya tak nak cerita waktu itu nak bincang apa. Dia dah bersara, dia politik. Kan? Bermulanya saya tidak berhubung dengan Rafizi ni setelah dia tidak mau hadir kongres. Dan tidak mau hadir tak apa lagi. Dia boleh jawab apa nak jadi-jadilah pada parti. Biar pimpinan lah uruskan. Bertanggungjawab tak jawapan macam tu. Kan? Bertanggungjawab tak jawapan macam tu. Kalau orang nak kata, oh mana bukti kau? Kan? Memanglah masa dulu ke WhatsApp saya takkan nak simpan screenshot. Kan? Takkan nak simpan. Saya pun boleh tanya dia apa buktinya. Saya beritahu dia sokong Izam. Isu saya dengan Izam tak ada kena-mena dengan Rafizi. Ni nak beritahu. Tak payahlah dia buat podcast nak menyatakan saya marah dengan dia kerana saya tolak Izam. Sampai hari ni saya lawan Izam. Sampai hari ni saya lawan Izam. Kan? Bila dia benar, dia nak tunjukkan perubahan, saya sokong. Tapi bila dia khianat kepercayaan kita takkan sokong dah. Kan saya bukan pewalak Izam, saya bukan pewalak Azmin, saya bukan pewalak Saifuddin Nasution, saya bukan pewalak Rafizi. Kan? Selagi kau betul aku sokong lah. Kan? Nur Izzah kenal saya pun tidak. Bersembang berdua dengan dia pun tak pernah dengan Nur Izzah. Dengan Rafizi selalulah. Kan? Saya ada meeting-meeting lagi dengan Rafizi. Tapi dengan Nur Izzah saya tak pernah jumpa. Tak nak saya jumpa pernah lah. Nak bincang-bincang bersemuka tak ada. Tapi saya sokong dia. Selagi dia betul. Kalau dia lari daripada nasihat parti, hala tuju parti ataupun dia tak sesuai lagi dah, saya tengok tak berfungsi sebagai timbalan presiden. Ada orang lain nak lawan dia yang saya yakin boleh buat parti ke arah lebih baik, saya mungkin tukar sokongan. Saya tak taksub. Kan? Saya tak taksub. Jadi Rafizi kata dalam podcast tu mengatakan saya taksub, itu tak betul. Kalau saya taksub sampai hari ni saya kau sokong Rafizi. Kan? Kalau saya taksub.